bongok. Sekejap datang, sekejap tak datang. Orang awam bila dapat panggilan macam tu menggelupur lah. Kan? So, antara tips yang penting yang saya boleh kongsikan, kalau nombor tak kenal ni, kadang-kadang ada ramai dah kot yang upload, yang ada download apps tu kan. Download apps Truecaller tu kan. Kalau nombor tu kaki scammer, tak payahlah angkat. Itu je senang. Kalau dia penting sangat, dia akan WhatsApp lah tuan-tuan, ataupun dia akan text tuan-tuan. Itu cerita dia. Jadi untuk di peringkat yang semalam itu, saya, kalau tuan-tuan tengok, saya ada kongsikan satu status lawyer Nizam, seorang senior lawyer di Temerloh. Petang tu dia call saya tak perasan. So bila dia komen dekat status saya tu, baru saya baca kan. Terus saya call dia balik. Lepas tu kami bersembang. Adalah, masuklah benda-benda ni. Ada yang kena harass. Dikejar sana, dikejar sini. Ada yang sampai lari. Apa benda ni? Apa benda? Melampau dah MC-MC ni. Melampau sangat. Tuan-tuan, saya bacakan satu. Baru je tadi. Sebelum, I think, lepas maghrib tadi. Ke isyak macam tu lah. Baru je. Ada saya baca tuan-tuan. Saya nak ceritakan dia punya melampau tahap mana ni. Okey. 3 jam yang lepas, berita daripada disiarkan oleh Bernama. Berita daripada Bernama 3 jam yang lepas. Sekarang ni saya klik berita tu. Daripada 3 jam yang lepas, hanya 21 share, 1 komen, 182. Apa berita ni tuan-tuan? Apa berita dia? Gambar Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi. Apa tajuk pada gambar ni, berita ni? Komuniti madani perlu optimumkan penggunaan media sosial. Nampak tuan? Saya baca ringkasan berita yang diupload oleh Bernama. Ini di Facebook saya baca ni. Komuniti madani diminta supaya mengoptimumkan penggunaan media sosial sebagai platform untuk menyalurkan maklumat sahih mengenai sesuatu isu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata ia merupakan antara inisiatif bagi memperkasakan komuniti madani dalam usaha menangkis maklumat palsu sekaligus membekalkan maklumat yang tepat di peringkat akar umbi dengan lebih efisien. Kelakar kan? Kelakar kan? Saya tengok benda ni, aku rasa nak tergelak pun ada. Tak salah. Kau nak gerakkan komuniti madani. Komuniti madani ni Jebon lah. Jebon. Dia suruh cari Jebon buat kerja, explain dasar-dasar negara. Tak salah. Saya pun selama 3 bulan, 3 tahun ni, saya bantai Jecom atas isu-isu yang merit. Yang betul-betul yang kau saya bantai ni selepas dia terlibat dalam pemilihan parti. Bagaimana Jecom itu digunakan sebagai medium untuk mempromosikan calon-calon yang bertanding di dalam parti PKR. Itu cerita dia. So bila dia cakap komuniti madani perlu optimumkan penggunaan media sosial, betul dah tu. Betul, tak salah. Tapi dalam masa yang sama, jangan bagi arahan kepada MC-MC untuk menyekat orang yang tidak sehaluan dengan komuniti madani tadi. Nampak? Mana mungkin kau punya jentera kerajaan, kau punya jentera agensi ni kau kerahkan. Buat kerja lah. Dalam masa yang sama, rakyat yang mempunyai pandangan masing-masing, yang tak bersetuju dengan whatever dasar kerajaan, kau sekat dia. Dan lebih memalukan yang kau sekat ini bila rakyat ini mengkritik parti kau. Nampak tak? Kalaulah rakyat yang diburu ni, yang sampai lari sana sini tu, adalah orang yang terlibat menjalankan promosi pelacuran, saya boleh terima tuan-tuan. Tak ada masalah, saya boleh terima. Kalau yang diburu ini terlibat dalam promosi perjudian, melakukan transaksi perjudian dalam online, saya tak ada masalah. Burulah diorang.
Hantarlah notis. Tapi apa yang berlaku 2 minggu ini semenjak saya dedahkan. Tuan-tuan kena tengok dekat saya punya Facebook bila yang betul-betul saya kata saya dedahkan. Saya dah dedahkan lah. Siapa yang diburu ni tuan-tuan? Ada 20 akaun yang diburu. Ada 20 akaun di platform X. Nama-nama tu tuan-tuan, senarai-senarai tu dikeluarkan oleh pegawai tertinggi Jebon. Ni mana yang baru masuk, Jebon ni apa? Jebon tu Jacob. Nama 20 akaun itu memang specifically diberikan oleh pegawai atasan Jebon. Untuk mereka ini dikejar dan adalah diserang dan sebagainya. Nampak tak? So ini yang kita kata kelakar. Adakah tugas MC menjadi keldai tunggangan ahli politik yang menangkap masyarakat kita, yang menangkap ahli masyarakat kita kerana mereka mengkritik parti politik? Apa ke benda? Sedangkan penjawat awam MC itu dibayar gaji oleh kerajaan. Lainlah macam saya kata, dia pergi tangkap penyenayah. Betul lah tu. Pernah dengar tak tuan-tuan? Pernah dengar tak dalam berita MC memburu Daddy Ash yang melakukan iklan ataupun industri pelacuran di media sosial? Ada tak tuan-tuan? Kalau ada, tolong bagi tahu aku sekarang. Saya confirm tak ada tuan-tuan. Ada ke tak ada? Tak ada tuan-tuan. Yang ada apa? Mereka diburu kerana sebenarnya mengkritik parti kerajaan. Tapi KP Jacom dia pusing. Dia kata apa? Jangan kita menyerang institusi Perdana Menteri. Kelakar betul. Sejak bila pula institusi Perdana Menteri ini termasuklah Jacom dan MC. Ini satu agensi penerangan di bawah Kementerian Komunikasi. Sebab itu saya kata, mana mungkin Tuan Ladang tidak tahu babi-babi yang sedang menyondol dalam ladang dia. Kan? Mana mungkin tuan-tuan? Saya bagi contoh lain. Ni kawan-kawan kita ni di aplikasi X contohnya. Saya bagi contoh tuan-tuan. Tanah kita ni kat tengah-tengah. Kita tanam kelapa sawit. Baru je kita tanam. Kita baru je sulam masuk dalam tanah. Sebelah kanan ada ladang juga. Ladang penternakan. Apa dia tuan-tuan? Yang sebelah kanan ni ladang milik siapa owner dia? Owner dia MC. Nama owner dia MC. Nama owner. Cai MCMC kau jangan koyak. So sebelah kanan ni ladang MC. Milik MC. Owner dia nama MC. Sebelah kiri ladang orang lain juga. Ladang penternakan. Siapa nama owner dia? Nama owner dia adalah Jacom. Ini dia ternak juga. Sebelah kanan tadi dia ternak apa tuan-tuan? Dia ternak babi. Sebelah kiri tadi dia ternak apa? Dia ternak lembu. Okey, ni tanah kita kat tengah-tengah ni. Saya harap tuan-tuan faham lah ni. Aku nak bawa analogi ni. Jangan kata aku mencarut pula malam-malam ni. Jenuh aku nak menjawab. Baik, belakang ada juga tanah orang lain. Milik siapa tuan-tuan? Milik Kementerian Komunikasi. Dia bela juga. Dia bela apa? Dia bela lembu. Tak apalah kita tukar. Dia bela kambing. Alright? Sebelah kanan bela babi, sebelah kiri bela lembu, sebelah belakang bela kambing. Depan tanah kita ada juga tuan-tuan. Ada ladang. Ladang PMO. Milik ladang, owner dia nama PMO. Dia menternak juga tuan-tuan. Dia menternak apa tuan-tuan? Dia menternak lembu ada, kambing ada, babi pun ada. Banyak sikit. Jadi tuan-tuan bayangkan, kita punya tanah ni dekat tengah-tengah. Kan? Jadi semua pemilik ni dilepaskan. Dia punya ternakan. Jadi ternakan ini, masuk dalam ladang kita. Bila dah masuk dalam ladang kita, kita tahulah yang duk menyondol tanah ni, yang korek-korek sampai berlubang ni siapa punya kerja tuan-tuan? Babi tuan-tuan. Babi. Jadi kita tengok pula ternakan kita punya pokok yang lain. Kalau tinggi sikit, pucuk tu dimakan, siapa yang makan? Boleh jadi kambing, boleh jadi lembu. Macam kambing dia boleh panjat.
Lepas tu bila kita tengok ladang kita hancur, kita bagi tahu dekat keempat-empat owner ni. Kita pun cakap, kita jumpa dengan owner MCMC, kita jumpa dengan owner Jacom, kita jumpa dengan owner Kementerian Komunikasi, kita jumpa dengan owner ladang yang nama PMO. Kita cakap, aku punya pagar ni dah rosak dah ni. Okay? Ni ladang aku ni dah rosak pagar dia. Sebab apa? Sebab korang membiarkan babi-babi korang ni masuk dalam aku punya ladang. Macam mana sekarang? Macam mana sekarang? Ada tak ganti rugi dan sebagainya? Korang dah melanggar aku punya pagar. Rosak aku punya tanaman. Kan? So apa berlaku tuan-tuan? Ni kesemua owner-owner ni buat tak faham. Buat macam tak faham. Yang bela babi macam tak reti je. Kan? Padahal dia paling tidak dia akan cakap apa? Mana ada. Babi aku tak buat macam tu. Nampak tak? Padahal kita tahulah yang duk menyodok-nyodok ni babi. So apa yang saya cuba sampaikan ni tuan-tuan? Itulah situasi dia sekarang. Engkau telah melanggar basic rights kita. Ni pagar ni adalah undang-undang yang melindungi kita. Bila kau main sondol macam tu, kau rampas handphone kita, kau buat macam tak ada apa-apa yang berlaku. Alright? And then, kau anggap kita ni move on. Jalan macam tu saja. Mana boleh kan? Faham tak? Ini cerita dia yang berlaku sekarang. Masing-masing buat tak faham. Dia duk galak kan? Whatever lah. Kan? Komuniti, komuniti apa semua buat kerja. Tak ada masalah. Tapi dalam masa macam yang sama, dalam masa yang sama, jangan kau melakukan penindasan, intimidasi kepada kita. Jangan. Sebab undang-undang itu berjalan secara serentak. Kita pun ikut undang-undang dan korang pun kena ikut undang-undang. Walaupun kau pegang jawatan di kementerian, walaupun kau pegang jawatan MCMC. Kenapa saya cakap macam tu? Ada dah dalam video saya cakap. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok ni sementara ramai lagi ni, tuan-tuan tengok page Pukau. Dalam page Pukau tu tuan-tuan, punyalah fitnah yang teruk dan dahsyat dilontarkan oleh page Pukau ini kepada Dr. Mazhar. Macam-macam tuan-tuan. Ada tak sekali tuan-tuan tengok MCMC buru pemilik akaun Pukau ni? Tak ada tuan-tuan. Dibiarkan begitu sahaja. Nak cerita dia tuan-tuan. Tiba-tiba bila sampai bab politik pun kita mengkritik parti kita. Bukan kita mengkritik sesuatu parti yang boleh menjejaskan keselamatan negara. Kan? Dia punya efisien buat kerja luar biasa tuan-tuan. Dia jauh sikit saya bagi contoh ni supaya tuan-tuan faham. Mana yang cai jebon ni memang tak faham analogi aku sampaikan. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan risau. Ada yang komen ni Pukau. Betul. Tuan-tuan tengok kalau tuan-tuan rasa tak percaya apa saya sampaikan. Dia ada akaun di TikTok, dia ada akaun di Facebook. Macam-macam fitnah dia buat. Tapi adakah MCMC bertindak? Tidak. Adakah MCMC mengeluarkan satu berita membuat kenyataan bahawa aktiviti pelacuran di media sosial berjaya dikesan, berjaya ditangkap? Tak ada juga tuan-tuan. Jadi ini tuan-tuan kena faham sangat-sangat. Alright? Dan satu lagi saya nak sampaikan. Okey, sebelum itu, mesej yang saya sampaikan ini jelas tak tuan-tuan? Dia panjang sikit analogi, tapi itulah untuk kita faham. Bila semalam, jelas Alhamdulillah. Bila semalam Tuan Nizam dah up satu status, and then setakat daripada pada masa ini, kita tak dapat lagi komplain, menerima aduan. Benda-benda macam ni kadang-kadang kita penat tuan-tuan. Bukanlah maksudnya saya tak nak explain. Bukan itu maksud dia. Maksud dia kadang-kadang saya nak cuba sampaikan. Bila dia orang ni melampau-lampau sangat. Sebenarnya benda ni bukan kita yang perlu jelaskan. Korang sebagai agensi lah yang kena sampaikan kepada masyarakat. Macam mana tuan-tuan? Kalaulah MCMC sebagai agensi kerajaan sendiri jadi scammer, tak teruk tuan-tuan. Maksud saya scammer ni tadi macam mana engkau menerima arahan politik dan kau membenarkan agensi kau melakukan
melakukan ataupun melaksanakan kerja-kerja politik. Mana boleh? Kenapa benda tu berlaku? Sebab parti politik dia tidak ada kuasa nak menyekat akaun-akaun kita. Dia tak ada button. Dia tak ada button. Jadi dia suruhlah agensi-agensi ni tekan button tu. Nampak? Dan pada hari ini, sebab semalam saya tak buat live kan, saya memburu jebon-jebon. Hasil buruan tu adalah. Hasil buruan dia adalah. Antaranya esok saya akan bagi tahu kepada Pak Ayah Pening. Aku ke Pening esok. Jumpa aku kat Pening, kita minum-minum teh tarik. Boleh makan pasembok ke cendol ke kan? Boleh? Pak Ayah Pening, hang tak payah sembang lah. Pak Ayah Siam buat malu orang Siam ni. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan? Ni saya sambung. Sambil apa yang nak tanya. Baik. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ada orang tanya, dia kata penjawat awam membocorkan maklumat kepada engkau untuk menjatuhkan kerajaan. Saya cakap, kalau penjawat awam nak menjatuhkan kerajaan, dia bagi maklumat tu kepada pembangkang. Faham tak? Sebagaimana kita dulu pembangkang. Jadi penjawat awam ni dia bagi maklumat kepada kita sebagai pembangkang. Okey? Tapi dalam keadaan sekarang, penjawat awam pun tahu pembangkang ni bengong-bengong. Tak reti buat kerja. Kalau dia bagi maklumat kepada pembangkang, pembangkang pun tak reti buat apa. Jadi dia bagilah aku maklumat-maklumat tu. Tuan-tuan tahu tak? Ni yang saya nak bagi tahu ni. Secara eksklusif ni. Penjawat awam di dalam jabatan JECOM itu, okey, telah pun diminta dan telah pun diberikan amaran. Pada saya amaran. Dia orang sebut amaran, tapi saya sebut sebagai ugutan. Mereka dikendaki untuk menandatangani satu surat. Satu dokumen yang konon-kononnya berkenaan dengan aku janji untuk tidak membocorkan maklumat-maklumat. Saya tengah menantikan benda itu. Kau tunggu, aku dapat nanti memang lumat aku kerjakan. Apa berlaku tuan-tuan? Penjawat awam yang kekal ini, mereka di bawah SPA. Betul tak? Ni siapa yang ada penjawat awam dalam ni, tolong bagi tahu. Dia ada satu apa ni, tolong bagi tahu. Penjawat awam itu terletak di bawah SPA. Jadi bila di bawah SPA, mereka ini SPA, JPA, mereka ini, alamak, satu platform dah down. Sekejap saya check. Okay. Alright. So, okay. So, diorang diminta. Sekejap, saya ulang balik. Sebab ada satu platform ni yang sangkut tadi. Okay. Diorang diminta untuk menandatangani satu lagi perjanjian, satu lagi dokumen. Dia sebut dokumen. Konon-kononnya aku janji untuk tidak mendedahkan maklumat. Dia ada dua tuan-tuan. Satu dokumen aku janji dan satu lagi mendedahkan maklumat. Dia ada dua. Saya akan ulas dua-dua. Baik. Saya tanya, dokumen yang ditandatangani itu, yang dipaksa untuk ditandatangani itu daripada jabatan ataupun daripada SPA ataupun daripada JPA. Kan? Yang mana satu ni? Mana boleh pula tiba-tiba dah ada satu perjanjian, dah ada aku janji untuk apa ni, kerahsiaan tadi, tiba-tiba kau suka-suka pula kau nak tambah satu lagi perjanjian. Ni dia sebut perkeliling, aku janji bawah JPA. Itu semua orang buat. Dan kalau dah itu dah ada dah ditandatangani, dan dokumen tambahan ni datang daripada siapa? So, dokumen tambahan yang kau dipaksa untuk sign ni datang daripada siapa? Dia kata apa tuan-tuan?
datang daripada jabatan.